hala tuju dan keutamaan untuk tahun ini dan untuk tahun terdekat. Tapi pandangan seperti ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memilih kestabilan politik sebagai keutamaan berbanding bertempur bagi memastikan Malaysia kekal menjadi destinasi pelaburan global. Perdana Menteri menegaskan keseimbangan politik dan ekonomi memerlukan kompromi kerana pelabur memerlukan keyakinan terhadap kestabilan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penutup pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan di Putrajaya pada 18 Ogos. Turut hadir Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud American dan Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur. Anwar berkata beliau memilih untuk memastikan kestabilan politik terus dipelihara supaya ekonomi negara berkembang dengan lebih besar. Tetapi bagi saya, kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjuram. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitations tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik itu stabil dan ekonomi berkembang.